tak sampai, masalah dia bukan sekadar misal tu tak ada. Masalah dia, satu komponen bahagian penting dalam desain kapal ini memang dah terganggu 100%. Jadi seterusnya kita masuk dari sudut timeline. Tahun 2018, kontrak ini ditandatangani. Dan projek ini berjalan bertahun-tahun tanpa sebarang masalah. Malaysia bagi tahu komitmen kontrak kita dah kita penuhi. Malah mengikut laporan daripada AP menyebut Malaysia sudah membayar sekitar 95% nilai kontrak sebelum lesen ekspor itu ditarik balik. Jadi baru-baru ini pada tahun 2026, Norway mengumumkan menarik balik lesen ekspor untuk sistem NSM ini. Jadi bagi kita Malaysia ini memang serius lah. Sebab benda ini kita buat awal-awal. Bukan baru nak tanya harga. Dan kita bukan tak bayar. Ini berlaku selepas projek dah lama berjalan, bayaran dah dibuat dan kapal dah dirancang. Jadi sebab itu Malaysia menuntut 1 bilion ringgit Malaysia. Dan mungkin juga ada soalan, kalau nilai kontrak sekitar 500 juta, kenapa pula kita nak tuntut 1 bilion? Jadi jawapan dia simple je.